Assalamualaikum, selamat petang. Tadi saya ada live sekejap lah, dalam sejam setengah ke 2 jam macam tu lah. Kebetulan ada satu komen ni cakap, ada satu viewer dah tanya saya, bang, kalau saya beli barang, cat dengan lika, abang cuma cat berapa abang ambil? Okey, kebetulan dia tanya soalan macam tu, okey, saya pun jawab. Saya cakap dengan dia macam ni lah bang, abang jangan beli lika dengan cat saja. Okey, nanti abang still akan rasa mahal. Okey, so saya minta abang beli barang yang ni lah, yang selalu kita orang pakai, memang common untuk satu body kereta lah. Kalau ada yang tukar-tukar cat, korang boleh komen berapa korang ambil setiap satu kereta untuk upah kalau owner beli barang. Okey, jom. Macam ni. Okey, so kalau nak beli barang, saya syorkan lah untuk owner beli hitam mati, beli primer satu set, lepas tu beli lika, beli color, beli thinner. Okey, untuk cat luar lah. Lepas tu beli kertas pasir 4 segi tu ke, kertas pasir 4 segi tu lah. Tengoklah, ada, kita akan bagi tahu lah berapa saiz dia kan. Lagi satu beli tape. Selalu kadang-kadang kita ada pakai ni juga, minyak tanah, surat khabar, okey, simen halus dengan simen kasar, polish. Okey, ada polish lagi satu, polish 3M, tak tahulah mana kat mana. Macam tu lah beli barang. Okey, saya cakap macam tu lah. So anggaran upah pun saya ambil dalam, kalau kereta sedan lah 2,000, ada yang 2,500 upah, tengok pada color. Tengoklah, kita bincang upah kat anggaran kat macam 1,500, 2,000. Saya cakap macam tu. Oh, tapi barang semua kena beli. Yes, awak kena beli barang. Sebab saya tak nak nanti saya buka tinggi, lepas tu nanti awak beli barang, campur barang, lagi mahal. Awak buat harga macam ni, tapi saya beli barang harga jadi macam ni. Sebab tu lah saya kata, datang bengkel, kita bincang, awak nak buat colour apa, saya nak tengok body awak. Sekadar cakap body saya okey, yang tim saya yang tekang buat, tak tengok lagi barang tu, dah korang owner yang cakap okey. Datang bengkel dulu, kita bincang. Okey korang? Jelas kalau nak beli barang macam tu, tapi kalau upah pada kereta-kereta macam ni, saya ambil lah, ada 1,800, ada 2,000, ada 2,500. Macam tu pula lah. Okey lah korang, dah dekat 3 minit ni saya bebel. Okey, kita jumpa next video. Bye-bye. Mana nak support saya, boleh Roger, nombor dekat bio. Ni kita settlekan untuk besok. Bye, Assalamualaikum.